Korang boleh tengok hasil-hasil untuk trip hari ni. Aku pakai yang ni. Life bait single rig. Okay. Korang tengok. Boleh aim. Ini target grupo. Memang mostly semuanya grupo sahaja untuk trip kali ni. Dia ada tunjuk cara pasang dekat sini ya. Cara mainline. Okay. Letak batu ladung dan sebagainya. Korang boleh pilih juga. Dia ada macam-macam jenis untuk target. Okay. Paternoster. Kerapu again guys. Menggunakan paternoster lagi. Kalau korang nak mudah, nak cepat, beli je paternoster ni. Bubuh batu, bubuh umpan, settle. Bubuh batu, bubuh umpan, settle masalah. Paternoster live bait single. Memang perambut ni target kerapu guys. Sebab dia perambut bawah, jadi dia memang target kerapu. Korang boleh dapatkan segera Paternoster live bait single.